Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita nak bawa bekal bakar-bakar ya, sosis, ayam. Alhamdulillah dah pun sampai tempat dituju ya. Ada pula tetamu membawa buah-buahan ya. Homestay ni hanya ada satu hall sahaja ya. Cukuplah untuk kami satu family. Pagi hari bangun tidur dah ada orang nak bakar ayam lah, bakar sosis lah untuk sarapan pagi ya. Macam mana, okey tak? Rasanya okey tak? Kenapa? Nak bilang kata. Api tu tinggal baru sikit kot. Sikit je. Lepas tu biar. Tak ada siapa baba bagi tu. Jomlah kita sarapan pagi. Ayam tu cicah dengan sambal kicap je. Sambal kicap ni opah masak ya. Dua sudu makan cili kisar. Cili padi tu dipotong-potong. Lepas tu ditumis lah. Tumis hingga pecah minyak. Lepas tu letak kicap. Letaklah asam sedikit. Letak gula sedikit. Letaklah air sedikit. Sambalnya tu tak pekat, tak cair. Letaklah sos cili ya. Dimasak hingga masak sedikit. Kalau tak nak masak pun boleh, tapi takut sakit perut lah. Biasalah dari pagi ramai hilang ke sana pula. Kalau ada cawan boleh ya? Ada. Letak wang. Letak bang. White coffee. That's home man. La ilaha illallah. Tu jalan keluar tu. Ada kedai. Mandi tu. Tunggu apa? Dia orang nak pergi tengok air sungai. Opah pun teringin juga nak tengok. Tapi opah tak mandi pun. Dah, pegang juga. Sebab nak kena turun bawah, nanti nak naik susah pula. Licin. Si kecil ni lah yang paling suka nak mandi air sungai. Dia sonok nak main air tu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain video. Okay, bye-bye.